Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Surat Media bersama aku Kai. Macam biasa, aku akan cerita pasal bola sepak tempatan. Okey, kita straight to the point je lah. Bagi aku, gol last minute daripada Obregon tu memang offside. Based on angle dalam TV, nampak macam tak offside. Tapi kalau kita tarik betul-betul line offside tu, memang CP-CP je lah Obregon tu offside. Kesian juga member. Dah celebrate, siap buka baju bagai. Ingatkan boleh jadi hero epic comeback. Tapi sekali offside pula. Ramai yang marah. Kenapa referee ni tak pergi review dekat monitor VAR? Tapi kita kena faham, buat apa referee utama yang dekat tengah padang tu nak pergi review monitor kalau dia confident dengan keputusan yang dibuat oleh referee VAR yang duduk dalam bilik VAR tu. Diorang sembang dekat intercom yang melekat dekat telinga tu je lah. Aku sebenarnya jaki juga dengan referee ni. Awal-awal match nampak dia macam soft heart sikit. Kalau ada player jatuh, bagi fall. Kejap-kejap bagi fall. Masuk second half, dia macam dah berubah sikit. Tak bagi chance. Kalau ada player jatuh, dia play on je. Dengan linesman pun geram juga. Ada situasi yang sepatutnya offside, dia tak angkat bendera. Tapi ada situasi yang nampak macam tak offside, tapi dia pergi angkat bendera pula. Contoh gol offside Bergson awal-awal match tu. Dia tak angkat bendera pun sebenarnya. Linesman sebenarnya confused, offside ke tak. Tunggu VAR review juga. Banyak kali keputusan linesman ni meragukan. Ada situasi yang sepatutnya handball, fall, patut boleh dapat penalti, tapi dia berlalu macam tu je. Tapi nak buat macam mana? Itu referee level FIFA kot. Tak samalah dengan referee level Liga Malaysia. Walaupun wasit curang, itu tak memberi tiket untuk fans menjadi monyet baling botol dekat dalam padang. Stadium dah moden, padang dah moden, tapi ada lagi fans yang tak bertamadun. Tak pasal-pasal nanti JDT kena denda pula. Dah lah, kalah, tak dapat bonus kemenangan, tak dapat pergi kuarter. Alih-alih kena denda, kan tak berbaloi tu. Aku syak ini kerja fans yang jarang turun stadium turun time game sedap je, bangsa final. Itu yang tak geti tu, bab adab. Basically match ni seimbang dan lagi intense daripada match first leg di Thailand. Kedua-dua tim tenang susun attacking dan compact bertahan. Defend Buriram memang dah lock Arif Aiman dengan Bergson. Kalau dua player ni dapat bola, 2-3 player Buriram press diorang. Second half JDT tingkatkan lagi intensiti serangan diorang, tapi memang lihat betul lah nak tembusi defend dan keeper Buriram tu. Akhirnya JDT yang bolos bila Jonathan Vera hilang bola di press player Buriram. Yang geramnya dia tak effort sangat untuk recover balik bola tu, masih lagi berlari-lari anak. Itu yang mendedahkan defense JDT kepada situasi 3 lawan 4. End up tak ada orang marking Supanat yang banyak masa untuk buat pressing ke kanan gol JDT. Dah leading 1 gol pada minit ke-58, Buriram start fokus untuk compactkan lagi diorang punya pertahanan. Bertahan dengan 5 player defend, 4 player dekat second layer. Boleh cakap parking bus jugalah ni. Tapi Buriram masih berani lagi untuk lancarkan counter attack. Dalam match ni, Buriram turunkan 10 player import dalam first 11. Satu-satunya anak jati Thailand dalam first 11 Buriram tu Supanat je lah. 3 player import lagi di sub. JDT pula turunkan 8 player import, 3 player Malaysia dalam first 11. Lepas tu JDT masukkan 3 player import lagi sebagai sub. Average umur lebih kurang je lah. JDT dengan average 31.4 tahun, Buriram pula muda sikit je, 29.6 tahun. Dengan preparation yang JDT dah buat, memang tak expect second match ni jadi macam ni. Tak expect JDT kalah. Lagi-lagi kalah dekat kubu kuat JDT. Last kali JDT tewas di Stadium Sultan Ibrahim pada 19 September 2023. Tewas tipis kepada Kawasaki Frontale 0-1 dalam grouping Champions League. Setahun jugalah JDT tak tewas dekat Stadium Sultan Ibrahim. Tapi kali ni rekod tu terkubur di tangan Buriram United pada 11 Mac 2025. So ternyata Liga Thailand lebih baik, lebih kompetitif berbanding dengan Liga Malaysia. Diorang berjaya hasilkan beberapa tim yang boleh compete dekat level Asia. Bukan setakat Buriram je yang bersaing dekat level Asia. Musim ni Thailand hantar Muang Thong United, Port FC, Bangkok United ke ACL 2. Lepas tu BG Pattern United bermain dekat ASEAN Club Championship. Semua tim berjaya perform dan at least melepasi grouping. Liga Malaysia harapkan JDT je lah. Kelab lain harapkan ihsan JDT untuk collect ML rankings dan bagi diorang peluang untuk layak bermain di level Asia. Itu pun struggle dekat grouping. Ada juga haters yang cakap JDT ni jago kampung.
Kalau JDT yang juara Liga Super 11 kali berturut-turut, ada 29 piala since 2013. Itu level jago kampung. Apatah lagi kelab-kelab yang tak ada piala. Lawan JDT struggle nak dapatkan seri, kena bantai sampai 5-6-0. Itu jago apa? Jago tak bayar gaji player. Apa-apa pun, kekalahan JDT dekat ACL kali ni bukan satu kegagalan lah. Mungkin kekalahan ni satu titik permulaan untuk JDT menjadi pasukan yang lebih baik. Walaupun season 2024-2025 ni belum tamat, katanya TMJ dah buat preparation awal untuk hadapi season baru nanti. Cuma agak kempunan lah, tak dapat tengok Arif Aiman main satu padang dengan Cristiano Ronaldo. Arif Aiman sekadar menamatkan saingan ACLE pada musim ni dengan 5 gol je. Sekarang ni aku nasihatkan Sri Pahang buat preparation betul-betul. Aku confirm lah JDT akan all out lepas geram dekat final Piala Malaysia nanti. Itu je untuk video kali ni. Kita jumpa lagi on the next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.